Mana tahan bang. Baru tukar cermin pecah, baru tukar cermin pecah. Asyik pecah je cermin aku. Ni aku pasang tempered glass. Ini produk aku guys, baru sampai. So yang mana kat semua nak pasang, dialu-alukan. Harga datang ke kedai aku, baru aku beritahu. So apa yang korang nampak ni, kita pasang tempered glass. Macam handphone, kalau tinted pasang daripada dalam. Tujuan tinted pasang untuk mengelakkan haba UV panas masuk kat dalam. Kan, redup sikit lah kereta, sejuk sikit kan. So kalau macam tempered glass, dia pasang dekat belah luar. Bila dah pasang tak nampak langsung. So akan datang kalau kena batu, cermin tak pecah. Ini barang kita, made in USA. Tebal. Kereta aku dah siap. Cermin depan aku ni ori dia memang ada UV lah. Kalau perasan dia ada warna hijau-hijau, biru-biru. Bila pasang tempered glass dia tak kacau. Dia tetap nampak. Hijau-hijau, biru-biru dia tetap nampak. So bila dah pasang ini, dia tak perlu jemur, tak perlu pakai UV light untuk jemur, tak payah. Sebab ini barang betul-betul quality tune. Nampak? Kau nampak kan tempered glass kat luar. Cun ni budak aku butuh tas. Nampak tempered glass. So yang mana korang nak buat tempered glass sesuai untuk cermin baru. Maksud dia cermin kereta kau pecah, nak claim insurans kan, tukar terus, pasang terus dengan tempered glass. Sebab apa? Kau dengar ni, kalau cermin baru, cermin tu dia tak ada bekas stone chip. Sebab cermin baru, betul-betul baru, tak ada kesan stone chip, kita bekas pasir apa semua kan. So kita terus pasang dan cantik, dia clear, dia berdalam, dia cantik. Kalau kereta yang dekat luar, yang cermin yang mana korang nampak video ni, yang kereta korang tak ada tempered glass tapi nak pasang kan, lepas tu cermin pula ada banyak stone chip. So kita tak galakkan lah, sebab bila dah pasang dia akan nampak banyak biji-biji. Lepas tu dah ada ruang udara. Itu dah tak bagus lah. Dia sesuai untuk cermin kereta baru. Yang mana cermin kereta pecah, nak claim insurans, bayar cash. Cermin baru, pasang terus, settle. Lepas ni kan, confirm dah tak pecah-pecah. Mana tahan bang. Baru tukar cermin, pecah. Baru tukar cermin, pecah. Lagi cermin sekarang kualiti kurang kan. Itu tempered glass. Tempered glass, dia punya jawapan dia.